Saudara, ramai yang hantar kepada saya video suruh bagi respon berkaitan dengan isu pergaduhan Azri dan Salim Bai, di mana Azri sahabat saya mendedahkan perilaku songsang melibatkan Salim Bai dan juga Anwar Ibrahim. Saudara dan saudari, saya ni ahli bersatu. Jadi sebagai ahli saya kena jaga maruah dan juga rahsia bersatu tu. Jadi macam mana saya nak respon? Tambah-tambah pula isu perilaku songsang ni agak sensitif sikit untuk bersatu ni. Sebab Setiausaha Agung Bersatu dan Setiausaha Agung Perikatan Nasional, iaitu orang yang sama ni, ada video perilaku songsang. Jadi kalau saya bagi respon, orang dalam Pakatan Harapan kata, hang duk sibuk pasal Anwar balas orang, duk sibuk pasal member dia balas orang. Yang hang dalam bersatu tu, pemimpin bersatu tu, dia rela dibalas. Macam mana pula? Susah saya nak jawab tu, kan? Jadi saya tak boleh lah nak bagi respon. Sebab video tu mungkin setengah orang kata tak apa nak jelas. Namun rakyat Malaysia yang lihat, mereka tahu bahawa itu adalah video yang sangat jelas. Malah salah seorang dalam video itu telah pun membuat pengakuan secara terbuka, mengatakan itu adalah dia. Jadi macam mana saya nak bagi respon berkenaan dengan isu ini? Jadi sebagai ahli bersatu berkaitan dengan isu-isu perilaku songsang ni, dan sebagai orang yang menyokong Perikatan Nasional, saya terpaksa tutup mulut sikit lah, sehinggalah pemimpin itu disingkirkan. Kalau tidak nanti saya kena hadap lembaga disiplin untuk sebut pasal isu perilaku songsang.